Hello guys, Kim Jong Un here. Okay. So sekarang ni kita tengah bungkus duit raya. Tada! RM100. Ni, RM100. Duit palsu. Kita nak prank dia. Abang tak tahu abang nak naikkan, nak masukkan benda ni ke tak. Okey, kakak cerita sikit apa kita tengah lakukan sekarang ni? Zoom sana. Zoom sana. Tak boleh, dia mikrofon dia ke arah sini. Hari ni kita tengah teman mak kita Okey. untuk potong-potong daging Yes. dan rendang daging. Ini cara potong dia. Kita mesti dapatkan daging yang lembut. Kita kena dapatkan potong lawan ira dia lah. Ini ira kan? Lawan arus je lah. Bukan lawan arus. Ira dia macam ni kan? Kita potong macam ni. Oh, macam tu caranya. Potong macam ni. Lepas tu kita potong macam ni. Pisau acik macam tak tajam ni acik. Tajam. Kalau nak tahu cara buat Wonder Cheese yang mudah okey. Kita kena ambil kulit popia tu. And then kita cerai-ceraikan dia ikut bentuk yang kita nak. So kita goreng dengan minyak yang panas. Ini end product dia. Oh. Okey. So dah siap dah ni. Dah boleh makan lah. Cik tak ambil tempahan tau ni. Tak ambil tempahan tau ni. Nak masuk dalam keluarga makcik. Ada satu lagi. Ada apa? Ada satu lagi. Nak rasa kena masuk dalam keluarga makcik. Ina cepat dah. Mana bagi ucapan. Bagi ucapan sikit. Okay, so sekarang ni kita baru bangun tidur. And sebabkan kita nak masak lemang esok, kita nak bakar lemang, kita terpaksa pergi cari kayu bakar. Pergi nak tebang kayu pakai baju Melayu je ni. Nampak sikit nak semangat raya. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat tempat kita nak cari pokok. Ni lah kawasan pintu masuk ke taman kita. Boleh nampak dekat sini banyak student filem. Ni hero kita. Pakai tongkat dan juga alatan yang kita nak guna lah. Nampak? Kita ni macam alu. Okay, tu ada pokok tumbang kita nak ambil. Kalau semua nampak ni, inilah batang pokok yang kita nak korbankan untuk kita punya lemang. Mari kita kerjakan. Okay, bos, come on. Agak-agak. Kat sini banyak ni lah. Semua Bukan semua. Ni ada orang minum arak kat sini. botol arak banyak. Ni botol arak ni. So inilah hasil yang kita dapat untuk kayu bakar lemang. Ni proses kita tukar dia punya position untuk dapatkan bara api yang lebih panas. Ni azam weh. Kita kena naikkan balik api dia. So zaman dulu orang tiup dengan mulut, tapi kita tidak. Kita ada teknologi. Apa yang kita buat, kita pakai air blower. Okey. Senang saja, letak situ dan nampak. Kita blow saja. So bara dia akan naik tadi. Semudah ABC. Tak payah nak tiup-tiup dah. Semudah macam ni je. So korang yang masak lemang tu boleh lah. Okey. Cantik. Lari ni. Jangan lari. Ni penonton.
Selamat pagi, selamat hari raya. Maaf zahir batin. Bila tengok balik baru menyesal potong macam ni. Nampak macam malas nak cakap lah. Okay, so semalam kita dah bertungkus lumus untuk siapkan kita punya prank. And ini hasilnya. Tada! So ini kita panggil lucky draw duit raya. Ni kita punya cabutan, nombor bercambutan. And nombor 9 ni amount yang paling sikit lah. Yang lain semuanya RM50 dengan RM100 palsu. Okay, penat semalam kita buat. So hari ni kita harap diorang semua tertipu. And biar diorang berdoa diorang tak dapat nombor 9. Sebab yang betul dia ni, kita tengok ni dengan nombor 9, siapa yang betul hari ni. Okay. Yang kedua, dalam kegembiraan menyambut hari kejayaan ini, kita umat Islam. Okay semua, so sekarang kita dah siap solat raya. And kita baru suit up untuk pakai kita punya baju Melayu. Hari ni tema saya tahun ni berwarna hitam. Oh, okay, lupa ni, nampak ni. Ni semua hantaran-hantaran kiriman yang kita tak sempat nak buka lagi. Okay, if you guys are wondering, semua ni yang kita tak sempat nak buat unboxing. And saya pun tak tahu plan sama ada nak buat ke tak. Okay, sebab banyak sangat lah. Oh, ni, lupa. Satu lagi ni, kamera kita yang Samsung tu. Saya dah beli satu mikrofon biar dia punya audio lagi cantik. Dah ready dah. Iman ni semua perempuan ambil gambar. Semua dia perempuan. 1, 2, 3. Freestyle. Kita buat love. Macam tu lah. Kita tak bukan sama. Nombor 1 dan nombor 2 sahaja di atas. Yang lain punya ke bawah. Alright. Kenapa lain macam ni? Dia kena ikut usia. Okey, macam beratur. Dia akan salam dengan Naimi. Kena salam ke? Ya. Macam Hari Raya Naimi. Cakap apa? Selamat Hari Raya Naimi. Okey. Next family, next. Menangis. Dengan beratur Biar dia menangis. Ini banyak dosa biasa macam ni. Janam satu jalan. Banyak ni tak dapat 2 ke? Lah, biasa banyak panjang banyak. 2 ke? Okey, ni daripada Umi. Hei, apa ni? Jap. Bali pun berair mata ni. Macam mana? Ya Allah, apa dah aku? Banyak dosa. Dua dengan Umi. Terima kasih. Kenapa sama-sama? Kenapa sama-sama? Okey. Cepat. Dia ikut giliran lah. Ani siapa cepat dia dapat banyak tak ada banyak. Jangan tarik. Yang banyak kat bazam lah yang dia kalau nak bazam nanti sumpah kepala dia. Dia takut mam. Dia takut bang. Tolong kita. Okey, salam. So sekarang giliran Pangah. Giliran Pangah pula ya. Cepat, beratur. Okey, raya tahun ni bajet tak cukup. So kita cabut. Cabut. Sabar, duduk. Kamu gelapik Okey, sabar. Okey, dekat dalam ni ada kod ya. Kod untuk e-duit raya. Okey, sebab semua akan jadi liar. Jadi kita kasih dekat orang-orang tua dulu. Okey. Sabar. Okey, Mak cabut satu. Satu saja. Tunggu. Syarat dia jangan buka dulu. Ambil, pegang, jangan tengok. Sebab abang kena pergi ambil dia punya barang. Okey? Ambil satu. Okey, ayah ambil satu. Tadi, jangan kita akan dapat jangka. Okey. Okey, Omar ambil satu. Masuk kita nampak kan dia. Alright. Okey. Campak. Yang ni kita akan campak.
Siapa yang ada anak? Wakil. Okay, abang ambil adik tau. Dia ambil Iman. Okey. Kak Atik kena ambil dua. Iman ambil satu. Kak Atik, okey. Boleh hantar wakil family lah. Kalau macam tu. Bazar nak join kutip ke tak? Join. Join, eh? Iman, tarik Iman. Ambil dia satu Iman. Dia tak lantai. Okey, ingat kena duduk. Alright. Ready saya menarik. Kau belakang sini lah. Buat belakang lah, belakang. Masa nak join tak boleh. Abang, sini abang surat. Abang, aduh ya. Bazar tepi kat dia. Buat belakang. Ingat ya, nombor besar wang besar ada banyak. Wang besar. Wang besar sebesar RM100. Wang kecil sebesar RM1. Okey. So, ready 1, 2, Jangan ambil lebih Dengan mi. Jangan buka, jangan share nombor masing-masing. Jangan share. Okey, ini jangan share semua. Alright. Penat. Next year jangan buat macam ni. Okey. Alright, sabar. Bertenang, rakyat jelata. Duduk. Untuk ready nombor duduk dulu. Iman nombor 2. Okey, boleh tengok nombor masing-masing. Ma, nombor berapa? 9. Okey, duduk. Duduk. Ma, nombor berapa? 9 je. Ada kecil. Abang, duduk sikit. Ada. Ha? Kena terima hakikat. Tak ada dekat tengah kecil. Saya tengok sebab betul dia kecil je. Oh, 13. 13, okey. 13. Punya berapa? Maknya 13 ni. okey. Sabar ya, sabar. Okey, Ma. Ayah, Umi dapat nombor 10. sabar. Ayah nombor 1 Ayah nombor 1. Okey. 50. Omar nombor berapa? 10. 50. Alright, kakak. Iman nombor berapa Iman? Iman nombor berapa? 2. Nombor 2. Bazar, Ali. Ali nombor berapa? Tanyalah Ina. Nombor berapa? 11. Bazar nombor 100. Wang besar. Kakak nombor 5. Nombor 5. Wang besar. 50. Ali. Tanyalah Ina adalah jatuh lah nombor Ina tahu. Ali nombor 3. 50. Alright, Tisha. Baik, jadi lagi. Nombor 4. Okey. Tisha 100. Wang besar. Alright. Ini. Besar. Nombor 12. 50. Alright. Tadi? Kali 6, 7, 8. 68. Satu kali dia punya. Okey, 100. Nombor 9 jatuh. Memalukan. Okey. So, itulah duit raya kita. Ini kita main laki duit raya, okey? Masing-masing boleh buka duit masing-masing. Boleh buka. Okey. Benar. Duit palsu. Okey. Sekarang cek siapa dapat duit betul. Cek siapa dapat duit betul. Sila cek siapa dapat duit betul. Angkat tangan siapa dapat duit betul. Polis. Siapa dapat duit palsu?
Ada dua yang duit betul lah. Siapa ada? Ini pemenang betul. Kadir dan Tina. So, tadi semua dapat 50-an. RM1 lebih berharga. Penat buat. Okey. Penat kot. Janganlah salah belakang. Dendam belakang. Duit yang betul di sini. Aduh, penatlah. Okey, cepat. Duit betul. Uang besar. Salam dulu. Saya janji yang saya akan jadi member masuk YouTube. Okey, cakap terima kasih cakap yang tu. Terima kasih. Okey, jumpa lagi tahun depan. Jumpa lagi tahun depan. Jangan lupa masukkan jangan tu. Jangan lupa masukkan. Okey, bye. Bye. Alright. Nanti tengok tau. Nanti tengok yang Bang Lee tu.